Trend Plaza Ceiling 2026 dah tak main bertingkat-tingkat dah. Ramai orang tak sedar ceiling rumah salah design boleh buat rumah nampak murah walaupun renovation mahal. Tolonglah, kalau anda tengah nak plan renovate rumah tahun ini, fikir 2-3 kali sebelum tempah plaza ceiling jenis bertingkat-tingkat yang syarat tu. Menyesal tak kesudah nanti? Dulu ya, Uncle Andrew tahu memang popular design ceiling yang ada level-level, ada lubang petak kat tengah. Lepas tu, letak pula lampu bertukar-tukar warna, hijau, merah, biru, macam disco tu. Masa mula-mula siap, wow, rasa bangga macam tinggal kat istana. Tapi sekarang, design ni dah tak lagi jadi pilihan utama dalam rumah moden, kecuali untuk gaya tertentu sahaja. Sebab sekarang, estetika dah berubah. Orang bukan sekadar nak rumah cantik, tapi nak rumah yang mudah dijaga, clean visual dan nampak luas walaupun ruang kecil. Jadi, kenapa design bertingkat ini semakin ditinggalkan? Jom Uncle Andrew kongsikan 4 realiti sebenar. 1. Ruang hidden spot untuk habuk dan serangga. Sebab pertama, cuba anda jujur dengan Uncle Andrew. Anda yang ada ceiling bertingkat kat rumah tu, berapa kali setahun anda panjat tangga pergi lap habuk kat dalam lubang tu? Tak pernah kan? Kalau tak dibersihkan secara berkala, ruang-ruang bertingkat ni memang cenderung jadi tempat habuk berkumpul dan kadang-kadang jadi hidden spot untuk cicak atau serangga menyorok. Akhirnya, bila lampu kat dalam itu terbakar, kita biar sampai kesudah sebab leceh nak panjat tukar. Membazir kan? 2. Rumah rasa rendah dan sempit. Sebab kedua, ceiling kotak bertingkat-tingkat ini sebenarnya tebal dan makan ruang atas. Kalau rumah anda jenis saiz biasa, apartmen atau teres yang ceiling asalnya tak berapa tinggi, bila buat jenis ni, ruang rumah akan rasa makin rendah, sempit dan agak sarat mata memandang. 3. Kos pemasangan dan wiring yang lebih tinggi. Sebab ketiga, yang ramai orang terlepas pandang, kos keseluruhan. Ceiling bertingkat ini bukan je memerlukan bajet lebih untuk upah pasang sebab kerja dia leceh, tapi kos wiring lampu dia pun boleh tahan. Kos pemasangan dan wiring biasanya lebih tinggi dan kalau design terlalu banyak lampu, ia boleh tambah penggunaan elektrik sedikit. Dah kena keluar modal lebih kat situ. 4. Gangguan pada aliran udara. Sebab keempat, pengaliran udara dalam rumah. Dalam sesetengah design, ruang bertingkat boleh ganggu pengaliran udara sekata dalam rumah. Terutamanya kalau layout dan insulation tak optimum. Ini boleh buat suhu dalam rumah ambil masa lebih lama untuk stabil sepenuhnya, bergantung pada design dan pengudaraan rumah. Dan yang menariknya, anda tahu tak, banyak rumah moden, showroom premium dan hotel contemporary sekarang lebih cenderung kepada design ceiling yang lebih clean dan minimal. Dalam interior design yang nampak simple bukan maksudnya murah, tapi sebenarnya paling susah nak buat nampak mahal. Habis tu, trend 2026 orang buat macam mana? Sekarang semua orang pakat beralih kepada 3 design utama ni je. Kalau anda nak renovate tahun ini, pilih antara 3 pilihan bijak ni. Pilihan 1, clean dan flat, minimalis, bersih. Ceiling rata bersih dari hujung ke hujung. Kita cuma mainkan lampu downlight yang kemas. Rumah saiz biasa pun automatik nampak luas sebab pandangan mata tak kena sekat. Dan yang paling penting, habuk pun tak boleh menyorok. Kedua, ceiling curve ada LED, modern and aesthetic. Jangan salah faham. Flat ceiling bukan bermaksud rumah nampak plain atau kosong. Sekarang ramai designer gabungkan curve bulat dan hidden LED warna warm white kat tepi dinding untuk bagi efek mewah tanpa nampak serabut. Rumah automatik nampak estetik macam hotel 5 bintang. Pilihan 3, rekaan shadow line
Siling kesan terapung. Ini untuk yang nak nampak super luxury. Kita buat satu ruang kecil, lebih kurang 10 hingga 15 mm antara siling dengan dinding, bergantung pada kemasan dan desain. Selain nampak lebih kemas, shadow line juga membantu menyembunyikan garis pertemuan antara dinding dan siling. Biasanya lebih mudah menampakkan rekahan halus. Siling anda nampak terapung, kemas dan sangat mahal. Ingat, buat rumah ni kita nak duduk lama, biar design itu timeless. Janji tenang kepala nak mengemas dan tak lapuk dek zaman. Saja Uncle Andrew nak tanya, antara 3 design trend 2026 ini, anda lagi minat jenis flat bersih, jenis ada curve melengkung, atau jenis shadow line yang nampak terapung itu? Cuba komen dekat bawah. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share kat pasangan anda cepat-cepat sebelum mereka tersalah tempah desain disco zaman dulu. Pastikan anda save video ini, buat rujukan sebelum anda mula panggil kontraktor. Follow Uncle Andrew untuk lagi banyak tips yang menarik. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.